Kupasan apa yang surat dari CAS keluarkan. Berikut adalah penjelasan mengenai status pemain-pemain tersebut. 1. Status kewarganegaraan. Pemain-pemain tersebut kekal sebagai warganegara Malaysia dari segi undang-undang sivil. Isu yang dibawa ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, bukan mengenai kesahihan pasport atau kerakyatan Malaysia mereka, tetapi mengenai kelayakan, eligibility, mereka untuk mewakili pasukan kebangsaan Malaysia di bawah peraturan FIFA. 2. Keputusan CAS, 5 Mac 2026, menurut dokumen tersebut, CAS telah mengekalkan sebahagian daripada hukuman asal. Walaupun mereka masih dikenakan penggantungan selama 12 bulan, CAS telah meminda syarat hukuman tersebut. Kini, penggantungan itu hanya terpakai untuk perlawanan rasmi sahaja. Ini bermakna, mereka boleh kembali menjalani latihan bersama kelab masing-masing. Mereka boleh terlibat dalam aktiviti bola sepak lain selain daripada perlawanan kompetitif sepanjang tempoh baki hukuman. 3. Latar belakang kes, FIFA sebelum ini mendapati terdapat dokumen palsu, berkaitan susu galon nenek moyang, yang digunakan dalam proses untuk melayakkan mereka bermain bagi Malaysia. Walaupun FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, mempertahankan bahawa mereka adalah warganegara yang sah, FIFA menetapkan bahawa mereka tidak memenuhi kriteria teknikal untuk mewakili pasukan kebangsaan. Kesimpulannya, mereka tetap pemain naturalisasi Malaysia. Tetapi mereka tidak dibenarkan bermain dalam perlawanan rasmi sehingga tempoh penggantungan tamat. Keputusan CAS ini memberikan sedikit kelonggaran berbanding hukuman asal FIFA yang melarang mereka daripada semua aktiviti bola sepak secara total.